Wangan. Mana tahu, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, maskara saya boleh spill. Maskara saya beli dekat Sephora Benefit. Kalau cakap pasal suplemen putih apa saya makan, demi Allah, sumpah saya tak ada makan suplemen apa kecuali Ayla Glow. Tak ada awak. Penat saya nak jawab. Okey, baju set family tak ada. Baju set family tak ada awak. Hanya untuk baju perempuan di tahun yang pertama, insya-Allah. Kalau di tahun kedua, harap sambutan. Di tahun pertama saya pun takut sebenarnya sebab saya di bidang suplemen, lepas tu saya bidang kosmetik. Dan saya nak terjun ke bidang fabric ni, baju kurung, saya takut. Yelah, saya nak bersaing secara sihat dengan brand-brand baju kurung yang lain. Saya tak nak ada masalah apa-apa. So, saya harap di tahun yang pertama saya keluarkan Thalia ni, semua okey je. Sambutan pun insya-Allah kita tak tahu lagi macam mana. 29 hari bulan ni saya tak tahu keadaan orang beratur ataupun tidak dekat butik kita, sebab kita bagi diskaun 30% untuk siapa-siapa yang beli dekat butik Thalia. Okay, sebelum Bella end live, Bella cuma nak recap balik. Sebelum Bella end live, Bella nak minta maaf untuk haters Bella. Bella cuba jadi diri Bella sendiri. Bella bukannya seorang yang fake apa semua. Bella tak pandai jadi orang fake. Dan Bella jenis yang tak mengumpat-ngumpat orang kat belakang. Bella tak pandai. Kalau ada apa-apa, Bella tegur sendiri depan mata macam tu. Tapi tegur dengan cara yang elok. So, Bella minta maaf untuk haters Bella. Bella tak tahu kenapa korang membenci Bella. Tapi nak cakap maafkan tu saya tak tahu lagi. Cuma saya minta maaf kalau ada cara percakapan ataupun apa yang saya buat awak merah mata dengan saya. Tapi kalau contoh saya diam pun, orang kecam juga saya. Mungkin bukan daripada diri saya lah. Mungkin daripada orang yang berhati yang tak berapa nak wangi, yang sentiasa berfikiran negatif. Itulah. Saya tapi apa-apa pun saya minta maaf juga sebab ada orang yang membenci saya dan cuba menjatuhkan saya. Tapi tanpa korang juga sebenarnya Bella tak ada lagi nak bersemangat tau. Lagi korang buat macam tu, lagi Bella semangat nak buat apa-apa, nak berjaya, nak lagi glow up, nak buktikan apa-apa macam tu. So, kalau kita duduk di zon selesa sahaja, contoh orang terlampau memuji kita pun, kita duduk di zon selesa, kita tak improve diri kita. So, kita kadang-kadang perlukan juga kata-kata daripada haters tu untuk kita improve diri kita. Bukannya kata-kata yang bukan memfitnah lah. Maksudnya bukan memfitnah lah. Memfitnah tu dosa satu dengan saya, satu dengan Allah kan. Itu lain lah. Maksudnya apa-apalah macam tu. Okay, jangan maafkan Bella. Tunggu diorang